Malaysia kini merancang untuk menyertai UPOV 1991. Salah satu syarat utama penyertaan ini adalah meminda Akta Perlindungan Varieti Tumbuhan sedia ada. Di bawah sistem ini, hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih yang disimpan di ladang boleh menjadi semakin terhad. Pada masa yang sama, kuasa syarikat pembiak baka akan diperkukuhkan melalui perlindungan undang-undang. Mari kita lihat apa yang telah berlaku di negara-negara yang telah melaksanakan sistem ini. Di Spanyol, antara tahun 1999 hingga 2016, laporan menunjukkan terdapat lebih daripada 500 prosiding undang-undang berkaitan pelanggaran hak pembiak baka tanaman, PBR. Dalam beberapa kes, petani telah dikenakan denda dan juga berdepan hukuman jenayah. Dalam satu kes, mahkamah mengarahkan keseluruhan hasil tanaman dimusnahkan selepas petani kalah dalam kes terhadap syarikat pembiak baka. Apa yang dahulunya dilihat sebagai pertikaian sivil antara dua pihak, kini boleh menjadi satu tindakan penguatkuasaan oleh negara. Di Ghana, Undang-Undang Perlindungan Varieti Tumbuhan memperuntukkan bahawa menjual bahan pembiakan daripada varieti yang dilindungi tanpa kebenaran boleh dianggap sebagai satu kesalahan jenayah. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda atau hukuman penjara. Ini bermakna aktiviti menjual benih yang disimpan di ladang bagi varieti yang dilindungi tidak lagi bebas seperti dahulu dan boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Di Jepun, pelanggaran terhadap hak pembiak baka boleh dikenakan denda yang tinggi dan hukuman penjara sehingga 10 tahun. Hak petani Jepun untuk menyimpan dan menggunakan semula benih tidak diiktiraf dalam sistem perlindungan varieti tumbuhan mereka. Ini bermakna, bagi varieti yang dilindungi, petani tidak mempunyai hak untuk menyimpan, menggunakan semula, menyemai semula, menukar, berkongsi atau menjual benih tersebut tanpa kebenaran daripada pemegang hak. Kawalan terhadap benih kini berada di tangan syarikat pembiak baka. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah realiti yang telah berlaku di negara lain. Jadi persoalannya, adakah ini arah yang kita mahu ambil di Malaysia? Undang-undang ini sebenarnya melindungi siapa?